Hello guys, so sekarang ni untuk yang kami janji-janji, kami nak main nak try main dekat komputer kami. And jadi sekarang ni kita tak main game Roblox yang korang boleh tengok kat bawah ni, tapi kita nak reaction 360 reaction BBC Home Spacewalk yang katanya game angkasa-angkasa. And kami dah tahu cara nak main komputer, dah cara untuk kita record. Sini by the way ada kamera, tapi kami tak nak pakai kamera. Kalau pakai kamera tu dia buruk lah audio dia, dengan dia punya face cam tu dia macam orang cakap macam tak berapa. Ini kita boleh tengok persen bateri kita juga. And ini sebenarnya phone kami tau. Ni phone kami jadi ni kami pakai drop cam apa benda tu. Okey, jadi jomlah kita reaction. Ni guys ya. Kau nak tengok muka kami tak? By the way tak boleh sambil tengok muka tak boleh Tak boleh sambil tengok muka. Kenapa ni? Macam ni. Tak boleh. Okeylah, jom kita reaction yang kita dah janji tu. Okey, jom. Okay guys, ini ISS. Ni guys. Okay. Kita dekat kapal guys. Korang boleh tengok. Ini kita punya ni. Tung. Ada apa guys dalam ni guys? Kau tengok. Kita boleh main tu barang terbang. Sebab kita ada gravity sih guys. Ada, tapi sangat sikit guys. Okay, ni apa ni guys? Warna kuning ni. Dia buka guys. Okay. Wow. Ada apa guys? Ada apa? Ni. Ada apa ni guys? By the way, kami guna kamera ni untuk suara je tau. Jadi kalau korang nak pakai kamera, kami kena tukar jadi cantik sikit lah. Okay, jom sambung. Okay guys, korang tengok. Rasa nak terkencing guys. Rasa nak terkencing pun ada. Aku dah pelambai-lambai ni. Cantik guys. Besarnya guys. Ni tak salah kapal terbesar guys. Kapal terbesar. Besar daripada stesen bola. Okay. 100% kita punya ni kita punya persen. Betul tak? Bumi guys. Bumi. Wow. Mana guys Malaysia guys? Hey newbie. Wow. Dia cakap kita newbie guys. Kurang asam memang betul kan? Okay. Okay, apa ni? Nak collapse. Nak collapse guys. Dia tolong kita ke? Saya memang newbie sini. Okay, kita ke depan guys. Kita jadi Spiderman guys. Tak tahu arah ke mana ni. Okay, kuning-kuning tu sentiasa ada guys untuk panjat-panjat. Kalau tak ada kuning-kuning tu macam mana kita nak kontrol kan? Dia dekat apa tu orang cakap? Ahlinya guys. Ahli banget. Ahli sangat ni. Okay. Dia suruh kita naik tangga. Ni by the way, kita kalau jatuh kita akan melayang-layang sebab gravity dia tak ada. Itu dah banyak orang Malaysia guys. Mana Malaysia guys? Kenapa macam ni? Tangan kita. Dia macam boleh macam tu Macam boleh gerak-gerak. Okay.
Macam mana guys? Ni by the way komputer guys, komputer bukan phone dah. Oh, okey. Bergerak. Oh no, dia nak rosak ke macam mana ni? Wow, kita pakai kaki burung guys. By the way, kaki burung tu dia kalau kita pijak tak payah tangan kita pun tak payah pegang. Macam burung kan. Kaki burung tu apa tu? Dia boleh macam itulah stabil. Okey, mana yang rosak guys? Kita perbetulkan yang rosak guys. Oh sana guys, sana. Yang rosak. Sana ke? Nampak macam ada yang macam tu guys. Macam sini. Tu. Kau boleh nampak tak tu? Tu guys, yang rosak tu. Aduh, kenapa buruk ni sabar sabar. Kita try. Kualiti guys kena kenapa ni? Wow! Cantik. Sabar guys. Ni komputer kami ni panas ni. Oh tak panas guys. Okay, memang mantap. Kita pakai HD je. Ni tegur sangat ni. Okay. Kita pakai 4K lah. Kalau 4K cantik guys. 4K. Cantik kan? Macam ni juga guys kami nak tengok. Kalau nak tengok kami punya YouTube. Okay, kita turun guys. Gila, grafik dia mantap ya. Wow. Okay, itu guys yang rosak tu yang kami cakap tu. Tadi kan blur kan. Sekarang ni tak guys. Okay, apa ni audio. Okay. Ni kuning-kuning kita merayap-rayap ni. Boleh berjoget kita. Ni kuning-kuning merayap sampai ke sana. Nak perbetul ke pakai apa? Oh, nak betul ke pakai tangan? Ketuk. Wow, benda ni. Dia letak sana. Okay. Kita panjat yang kuning-kuning guys ya. Kuning-kuning ni guna dia untuk panjat guys ya. Kalau kita lepas akan melayang kita ni guys. Okay. Kami tak nak melawak guys. Walaupun sebab kami rasa gaya. Walaupun tak pakai VR rasa macam duduk kat situ betul-betul masa. Sabar guys. Sabar. Okay. Sabar. No, kita baru je nak tangkap gambar guys. No, Allah. Oh benda tu. Pecah paku. Patah balik. Terlepas. Wow. Macam mana ni guys? Pecah guys kita punya helmet guys. Macam mana ni guys? Wow. Melayang-layang kita guys. Tamat ya riwayat kita guys. Wow. Riwayat kita tamat macam tu je. Okay guys, untuk game dia tu tak berapa best sangat lah. Tok reaction ni tak berapa best sangat sebab tak pakai VR guys. Kalau pakai VR patutnya lebih best lah kan, lebih mantap lah. Jadi guys, oh my god, aduh. Jadi kami cakap kat korang kalau nak main game, kalau nak main VR tu guys ya. Korang kalau nak main game angkasa Okay. Guys ya. Hati-hati guys ya. Lepas ni kami rasakan baik pakai VR je lah guys ya. Sebab kami nak sangat pakai VR walaupun VR dia VR yang tak betul, orang cakap tak betul. Tapi kami nak try
VR apa-apalah guys ya. Nanti kita try VR yang paling murah, yang 500. Tapi guys saya tak ada kot yang 500. Okey, apa-apa pun bye bye lah guys ya. Kita tengok bye bye. Apa-apa pun bye bye.